Yo guys, ada berita yang agak kurang nice lah tentang kereta EV ni, sebab ramai orang kata kalau kereta ni berlaku kemalangan, dia akan catch fire, akan rosak, akan terbakar. So dekat sini lah kan patut aku jelaskan dekat korang, sebab yelah kita semua dah start nak balik kampung kan. Tengok aku dah pakai baju Melayu siap ni, songkok, samping, kasut. Nak beraya dah ni. Tapi kalau berlaku apa-apa, adakah kereta ni akan terbakar? So dalam video ni aku nak jelaskan sikit safety features yang diorang dah actually buat untuk kereta Proton IMA 7 ni, especially sebab ialah kita tahu dia pakai bateri, dia pakai motor dan juga dia adalah sebuah kereta EV. So ni adalah kesempatan yang patut aku jelaskan dekat korang, sebab ialah korang nak selamatkan korang punya family, diri sendiri, anak-anak ataupun korang punya parents bila bawa kereta ni pergi jalan-jalan. Dan in case berlaku apa-apa, kereta ni akan elak ke? Contohnya macam benda-benda yang hazardous, terbakar, lepas renyuk, rosak, takkanlah nak terbakar lagi kan? So benda tu kita kalau boleh nak elak. So sekarang aku akan jelaskan dekat korang apa yang berlaku kalau kereta ni accident. Alright, benda pertama sekali yang akan berlaku adalah korang kena tengoklah crumple zone dia. Bila motor ataupun kereta langgar dekat bahagian depan ni, obviously depan ni akan rosak teruk kan. Tapi benda yang kita sangat-sangat concern adalah cabin dan juga bateri dekat bawah. Sebab obviously kereta ni dah ada 5-star NCAP. Tapi dia tak cukup benda tu tau. Untuk sebuah kereta EV ni kita ada measures yang lain untuk pastikan bateri pack ni tak berlaku apa-apa kerosakan, benda pertama. And then tak berlaku apa-apa orang kata berasap ke, terbakar ke ataupun potentially meletup. So cara dia, bila kereta dah langgar, dekat bateri pack dekat bawah ni sebenarnya akan gunakan safety features, nama je adalah crash safety power off system. So crash safety power off system ni basically dia akan cut power terus bila dah deploy airbag, bila dah ada kereta yang langgar dekat depan. Maksudnya tak akan ada sebarang electrical punya current akan lalu dekat korang punya kereta, masuk dekat motor ataupun korang nak gerakkan kereta ni, tak boleh. So dekat situlah di mana korang tak perlu nak risau kalau berlaku pelanggaran. But korang kena tahu juga bila berlaku pelanggaran, korang dah tak boleh nak bawa langsung kereta EV ni, sebab kena pergi dekat Proton untuk enablekan balik that orang kata features yang ada dekat bateri tu. Sebab dia dah cut power untuk elakkan sebarang berasap ke, terbakar ke ataupun meletup. So tu adalah safety features yang ada dekat dalam Proton IMA 7 bila berlaku pelanggaran yang korang sendiri patut tahu. But benda tu tak cukup tau. Kalau ikutkan bateri yang ada dekat sini, dia punya energy dense sangat-sangat padat. So kita takut juga apa-apa berlaku. Kalau korang nak tahu, kereta ni dia bukan pakai bateri biasa yang ada dekat kebanyakan news yang korang nampak dekat luar sana yang usually catch fire untuk sebuah kereta EV kan. Kereta Proton IMA 7 dia pakai jenis bateri yang sangat berlainan daripada orang lain, dan ni adalah chemistry yang baru dia letak dalam sebuah kereta EV. Sebab ni je yang dapat capai piawaian ataupun standard untuk elak apa-apa berlaku, berasap ataupun terbakar macam yang aku cakapkan tu. Sebab bateri yang dipakai dekat sini adalah sejenis LFP dan juga dia pakai sejenis Aegis Short Blade Battery. Apa yang korang patut tahu juga, jenis yang stacking banyak-banyak macam ni sebenarnya adalah lagi selamat dan juga mengelakkan berlakunya thermal runaway. So bila satu sel terbakar, dia akan merebak dekat yang lain. That's why korang nampak kebanyakan kereta EV yang terbakar tu, dia akan sentiasa terbakar. Sebab thermal runaway tu yang bahaya sebenarnya. So battery pack ni sebenarnya akan elakkan benda tu berlaku. So that boleh elak contohnya macam kereta yang hangus ketika kemalangan. Yelah, kita dah accident, kita dah pening, tiba-tiba ada pula kebakaran. So benda tu sebenarnya sangat-sangat bahaya. And even aku ada tengok juga tahu bateri Aegis Short Blade Battery ni run testing sampai diketuk bateri dia, lepas tu dibakar bateri, rendam air, lepas tu dia pergi dekat suhu yang paling ekstrim, sejuk gila, still tak ada berlaku apa-apa. That's why aku rasa macam bateri yang ada dekat Proton IMA 7 ni boleh kata not bad lah in terms of dia punya safety. Hari tu aku baca komen dekat bawah kata, Fazli, seat belt reminder ni semua kereta ada lah kan, even kereta murah pun ada. Tapi kau kena tahu juga ada kereta yang tak ada seat belt reminder. So dia boleh bawa kereta tanpa perlu pakai seat belt. But ada juga safety features lain yang aku patut cakapkan lah. Sebab usually normally kalau korang duduk belakang ni akan macam buas sikit kan. Sebab benda-benda safety ada dekat depan selalunya, dekat driver, dekat passenger depan. Belakang ni usually tak ada. Yang paling jauh pun boleh pergi ialah dapat seat belt je untuk pakai.
bayangkan kanak-kanak ataupun korang lah kan duduk kat belakang kawan-kawan, lepas tu tengah buat trending contohnya macam anxiety tu kan. Tapi bila berlaku pelanggaran, ada extra safety features ke? Kalau kan ada, sebab kereta ni akan ada airbag sebanyak 6 airbags dekat dalam Proton E-Mas 7. Dekat depan ada 2, dekat belakang ni pun sepatutnya ada juga untuk elak korang berlanggar dengan cermin ataupun lori ke yang langgar dekat bahagian sisi. So benda tu akan deploy bila berlaku sebarang kemalangan ataupun pelanggaran. So itulah safety features yang ada secara ekstra yang korang akan dapat. Seatbelt dah dapat, seatbelt reminder dah dapat. Lepas tu korang dapat juga airbags dekat belakang ni. Walaupun usually dekat depan je yang ada. Hari tu aku dah cakap kan pasal Intelligence Adaptive Cruise Control dan juga level 2 ada sistem yang ada dalam Proton E-Mas 7. Sebab benda tu sebenarnya sangat function. Korang tak perlu nak kawal steering, korang tak perlu nak kawal pedal, and even dia boleh stop and go dekat traffic jam. So benda tu sangat menyenangkan. But ada benda yang daily life kita lagi senang kalau ada feature tu. Sebab bayangkan kereta ni lebar tau, besar tau, tinggi tau. Banyak benda yang korang tak nampak dekat sekeliling. Tiang, kon, binatang, even budak-budak. So benda tu kita tak nampak sebab kereta ni tinggi. So salah satu feature yang ada ataupun benda yang aku sangat suka dan juga function untuk sebuah kereta yang aku tak expect ada sebenarnya untuk kereta ni adalah 360 darjah kamera. Mari sini aku tunjukkan dekat korang. So bila aku tekan butang ni, dekat skrin dia akan keluar bukan view depan dan juga belakang je, tapi dia juga boleh tengok 360 view. Nampak tak? Inilah dia kereta yang aku pakai kan. Tapi itulah, ini warna stock. Aku dah tukar warna hijau. Tapi kau boleh tengok, dia ada 360 punya view untuk tengok kiri, kanan, belakang dan juga depan. So ni adalah benda yang even kalau aku tengah buka sunroof sekarang ni pun, dia tengah buka. Pintu pun tengah buka. Even kalau aku buka tingkap sekarang, nampak? Dibuka juga. Best kan? Sangat realistik. Korang juga boleh tengok dekat sini. Poin-poin mana yang korang nak. Belakang, kanan, kiri dan juga depan. So ni adalah benda-benda yang korang takkan nampak untuk sebuah kereta basically harga macam ni. Dan juga daripada kereta yang lain untuk segmen macam dia. And even ada yang kena tambah untuk dapat benda-benda macam ni. Yang ni dah terus dapat masa korang beli tau. Alright, apa lagi features tambahan yang patut aku cakapkan? Banyak benda lah kan aku cakap pasal kereta ni. Salah satu benda yang aku rasa sangat function untuk sebuah kereta elektrik dan juga wajib ada sebenarnya, apps dekat dalam korang punya smartphone. Sebab apa kan? Kereta ni dia ada apps dia yang tersendiri untuk tengok apa yang kereta ni sedang buat. Usually normal lah kan kalau ada macam like korang boleh tengok berapa rate charge, berapa battery percentage, normal. Tapi korang juga akan dibagi notification kalau kereta ni tak unlock dan korang dekat luar. Aku dapat banyak notification cakap kereta ni aku lupa nak kunci bila aku keluar ataupun pergi dekat mana-mana. Even kalau pintu tak tutup pun, dia akan bagi tahu dekat dalam apps. Dia akan bagi notification tau. So tu adalah features yang aku rasa macam tak ada dekat kereta yang lain. Kalau kan ada je dekat a few, tapi tak banyak. Kereta ni untuk harga macam ni still lagi ada. So benda tu sangat-sangat convenient bagi aku. Apa yang aku tak sangka juga, Proton E-Mas ni dapat sambutan yang best juga tau dekat Malaysia ni. Sebab dia dah deliver over 1000 unit kereta. Bayangkan, top EV yang register dekat dalam Malaysia ni adalah Proton E-Mas untuk Januari dan juga Februari. Lepas tu yang buatkan aku rasa lagi yakin beli kereta Proton E-Mas 7 daripada brand lain, dia tak ubah harga tau. Kau tengok masa mula-mula dia launching sampailah sekarang still lagi sama. Tak macam brand lain yang launching harga tinggi, lepas tu dia turunkan harga, lepas tu dia turunkan lagi harga. So aku tak menyesal beli awal-awal, and even sekarang masih lagi dapat harga yang sama kalau nak beli Proton E-Mas 7. Yang paling best untuk musim raya ni, Proton E-Mas 7 especially dapat 30% diskaun untuk charging tau. Masa raya ni saja. Korang akan dapat diskaun ni pada tarikh 29 Mac. So balik raya waktu-waktu macam ni, so that korang dapat diskaun sampai 30%. Alright, so itulah dia apa yang berlaku kalau Proton E-Mas 7 ni terlibat dalam kemalangan. Bukan kereta je kalau boleh kita nak selamatkan, tapi penumpang dan juga bateri kalau boleh kita nak asingkan. Sebab tu adalah the last features ataupun the last safety yang kita sebenarnya nak untuk sebuah kereta EV especially. So dia terasing, korang pun tak akan ada isu dan juga korang punya family pun akan lagi selamat nak balik kampung ni tau. So aku harap aku dapat jelaskan
banyak benda tentang kereta ni untuk korang decide kereta apa yang korang nak pakai untuk balik dekat kampung nanti tau. So tu je lah apa yang aku boleh sembang lagi tentang kereta Proton E-Mark 7. Kalau korang nak tahu lagi apa-apa tentang model ni, boleh komen juga dekat bawah ataupun suggest je dekat aku. Alright, so macam biasa guys, leave a like, subscribe, share so make it smiling, and I'll see you guys on my next video. Sebelum tu, aku nak ucap selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, dan juga selamat pulang ke kampung masing-masing. Bye!